Assalamualaikum. Tokek Salvo Cafe minta aku repair twin pedal single chain per power shifter. Menurut Sophie, dia memang dah tanya kedai, sudah tak ada spare part. Jadi dia tanya dalam grup Pearl, pun tak ada juga. Dia minta aku cuba modify, janji boleh guna. Kalau dulu power shifter ni kira hebat jugalah. Katanya lebih hebat daripada tamak Ayam Cobra Junior. Aku pun pernah pakai power shifter ni dulu untuk recording rekod. Jadi aku cuba ikat dulu dengan dawai dan bateri guna MIG. Memang tak boleh, sebab puli yang dekat pedal tu alai rasanya. Yang lebur rantai tu aja. Penyelesaiannya, aku ikat double rantai tu dengan dawai. Aku potong dua mata untuk bagi dia tinggi sikit. Kajian aku, kerosakan yang mungkin terjadi ni sebab tak ada maintenance. Sophie mungkin tak perasan pedal ni dah meleret. Mungkin shaft dia lari sikit, shaft yang ada spring tu. Bila pijak pedal tu kena bitter, dia dah rapat ke lantai, jadi kena lock yang kat bawah tu. Kalau 1000 kali atau 2000 beat, pasti pecah lah skru kat bawah pedal tu. Sajalah aku nak merepek sikit. Kalau hampa mazhab Syafi'i, hukum muzik dan alat muzik haram, betul? Dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i, dia menyebut kalau kita curi atau rosakkan alat muzik seseorang, tak perlu ganti, sebab benda tu sudah sedia haram. Maka hukum kisah tak terpakai. Mau tahu lah. Apa pun setakat itulah yang aku mampu bersuai. Jom kita test malam ni. Kita tengok dia okey tak. Riau lah. Okey, hello. Okey, tak? Tapi kalau kena teknik dia tu okey lah kalau orang jenis. Okey lah, bagus. Dapat latih pula kawan. Alhamdulillah.